Adakah harus kamu kulit binatang gerbai? Tidak. Kalau ada faedah, ada manfaat, kita pergi kamu haram. Kerana nama masuk di dalam tabdzir, mengenak harta. Kalaulah tak boleh nak guna, tak ada jalan nak guna, kamu lah. Tak kamu kot, maknanya jaga daripada menyakiti. Kalau tak kamu menyakiti orang busuk. Kita pergi kamu nak jaga pada menyakiti. Itu harus, bahkan wajib kalau ada menyakiti. Kalau kita hauk laut lepas pada orang tak ada siapa menyakiti, tak kena kamu. Tengok kulit tu ada faedah ke tak ada faedah. Boleh ada kegunaan ke tak. Dia hari ni. Kalau ada kegunaan, kita pergi kamu haram kerana nama bazi nama dia. Duduk situ. Bagaimana cara sembelih binatang gerbai yang afdal? Menghadap ke binatang gerbai kepada kiblat. Hadap dia kepada kiblat dan bertakbir. Lepas tu baca bismillah. Tu cara hak ringkasnya. Ada fatwa, ada lebat sembelih. Tu suku pula. Ada hamba terima pada Tok Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh. Cara sembelih nak wi daging tu sedap, nak wi daging tu manis, lepas tu lalak tak hurung, lemak tak lekat. Tu ada cara dia panggil fatwa orang tua, kaedah orang tua, cara dia. Supaya daging lembu tu manis, lepas tu lemak tak ada, lepas tu makan rasa sedap. Dia ada fatwa dia, ada kaedah-kaedah dia. Untuk nak sah pada syarak, hak tu tak apa, semula wi putu halkum ngamri cukup dah sah dah pada syarak. Hak afdalnya rebah binatang tu hadap kepada kiblat.